Assalamualaikum saudara, passwordnya apa? X yang macam-macam. Baiklah saudara, saya lanjut hari yang kedua iaitu nyacak kelong. Nah, jadi di sini pun saya lagi nunda bias ataupun sokong kelong saya ni sebanyak 10 batang aja ya. Jadi saya ni sendiri je, tak perlulah berkawan-kawan. Tak tunggu lama-lama, langsung aja kita let's go. Perjalanan saya ni menuju ke kelong hanya memakan waktu beberapa minit aja lah ya saudara ya. Dan akhirnya saya pun dah sampailah ke kelong saya ni saudara. Jadi bayar yang saya tunda itu dia saudara. Nampak sikit teritam-teritam itulah dia ya. Tidak memperpanjang waktu, akhirnya orang ni pun langsunglah bergegas untuk bekerja ya saudara ya. Nah, ini sokong yang nak dikerjakan saudara. Cukup lumayan panjang ya, kerana di sini kelong laut saudara sepanjang 12 depa ya. Nah, ini sokong yang pertama, orang ni pun nerik lah ya. Ada yang nempel ke tiang, ada yang nguncikan tali tu supaya kayu sokong tu tak ngelosor ke bawah lagi ya. Nah, kayu sokong pun dah naik ke atas. Orang ni pun tetap terik menerik. Mana yang pakai peluk, mana yang terik pakai tali ya. Nah, jadi bahagian bawah pun tetap ada, iaitu tali Eropah ya. Bahagian tali Eropah untuk nerajang bahagian bawah dia saudara, supaya pancang dia tegak seperti inilah ya. Kayu sokong pun lah tegak. Tiba-tiba cuaca pun tidak mendukung. Tengok daripada tadi tu cerah benar, tapi sekarang lah hitam legam ya. Pokok hari lah gohop ni lah keliling ya. Mau tak maulah dulu pekerja kelong pun istirahat lah ya. Nah, jadi singkat cerita, tadi tu cuaca tidak mendukung, kami pun balik ke darat ngambil dia punya kayu pating ataupun tali pating kelong saya ni. Yang belakang saya tunda tu iaitu serombong untuk menggentak tali pating saya ni saudara ya. Tidak memperpanjang cerita, akhirnya saya pun sampailah di raket ataupun di kelong saya. Bagian tinggal di kelong tadi tetaplah bekerja, iaitu negak sokong tu lah ya saudara ya, sokong kelong ya. Nah, akhirnya tetap berlanjut kerja bagian nyacak sokong ni saudara. Bagian bawah ni itu adalah bagian tali Eropah untuk supaya kayu dia tu tetap tegak gitu ya saudara ya. Kerana kalau tak gitu tak bisa. Macam mana suara orang endek mengendek kelong ni, macam ni lah ya. Sokong yang keempat sudah selesai, lanjut lagi sokong yang kelima. Cara dia tetap sama ya, pakai tali juga dan juga takal tu, bantu dia pakai takal supaya tidak kesat dia saudara ya. Nah, bahagian bawah tetap tali Eropah ya. Nah, ini dia sesuai dengan badan dia untuk tegakkan dia punya sokong ni saudara. Kalau tak gitu tak bisa, mak tak bisa juga seorang. Nak bertiga juga ya. Bantai ya. Tetap semangat ya. Walaupun lah tinggal sisa-sisa sikit je duit tu. Tapi tetap semangat. Harus selesai. Kalau tak gitu mati macam gini. X yang macam-macam. Sokong pun dah tegak. Langsung aja di endek-endek. Semangat ya. Semangat. Jangan kasih kendor. Tetap gas terus. Walaupun endek mengendek berseret aruk tadi, ada yang jatuh lah, inilah itulah ya. Tapi akhirnya selesai juga. Kita lanjut lagi iaitu nyacak ataupun gentak tali pating saudara ya. Kerana raket ni kelak nak dipakai orang lain ya. Nah, jadi saya pun dah sampai di atas kelong ni. Dah naik di atas kelong. Kita tengok cara ni gentak kayu pating ni saudara ya, supaya kelong saya ni lebih gagah dan perkasa. Nah, jadi gentak yang pertama dan tali pertama sudah selesai ya. Kita singkat-singkat je lah ya. Jangan memperpanjang waktu ataupun jangan memperpanjang video, kerana takut pula ikat bosan kelak dengan video saya ni panjang-panjang ya. Okeylah saudara, dosa panjang cerita, dosa banyak cakap. Kita lanjut lagi yang kedua ni saudara ya. Cocok dulu ke lubang itu dia, lubang serombong tu, lalu terikkan tali tu supaya kayu yang nak digentak tu jangan sampai tanggal. Kalau tak gitu kerja 2 kali, 3 kali, 4 kali ya.
nyakkan betul-betul, gentakkan. Baru tahu rasa. Bahagian atas iaitu Bang Awang Milang ya, baju je yang nampak. Bang Awang, jangan marah. Jangan macam-macam. Okeylah saudara, kita lanjut lagi yang ketiga ni saudara ya. Orang kerja tetap semangat dia, walaupun itulah dia. Jangan macam-macam. Gentak lagi ya, jangan tak digentak supaya lebih gagah dan perkasa kelong Petam Mahdi ni ya. Bang Awang, semangat sikit. Okey, kita lanjut lagi yang keempat ni saudara. Gentakkan lagi. Gentakkan lagi ya. Bang Awang, semangat Bang Awang ya. Jangan macam-macam. Sempat-sempat pula saya ni tertidur ya saudara ya. Kerana mata ni lah ngantuk berbenar. Sekali bangun tidur lah banyak tali yang digentak dia saudara ya. Itu tali yang keberapa dah tak tahu lagi lah. Banyak sangat tali ya. Dah terkejut saya. Nah, tiba-tiba orang ni pun datang nak ambil raket. Tapi raket kami masih dipakai. Dan akhirnya orang ni pun tetap menunggu ya. Kerana pekerjaan orang ni belum selesai. Iaitu gentak pating saudara ya. Okeylah, kita lanjut lagi. Tetap gentak-menggentak tali pating ni. Kenapa Petam harus pakai tali juga Petam? Supaya lebih kuat ya. Supaya lebih gagah dan perkasa. Tetap waspada ya. Kerana kita angin laut ni kita mana tahu. Ini apa pula Petam pasal selam menyelam ni? Dia lagi nganu raket tu susah berbenar, arus kuat ya. Okeylah, kita lanjut lagi lah gentak yang terakhir lah ni ya. Lagi 4 lembar tali saudara. Tetap semangat orang ni ya. Makin sikit makin tetap semangat orang ni saudara. Memang tim saya ni memang tak sia-sia lah ya. Memang you all the best lah. You all the best. Pandai juga Petam bahasa Inggeris. Pandailah sikit-sikit. Jangan macam-macam. Tetap gentak-mengentak. Itu apa pasal pula bercermin-cermin. Memang kena marah. Kan kena sampuk. Jangan macam-macam. Bang Awang, semangat ya. Okey, kita lanjut yang ke berapa lah. Tak tahu ni lah. Belasan tali lah ni ya saudara ya. Gentak lagi. Memang boleh. Boleh tahan. Bantai je. Kira-kira. Saya pun tengok geram juga. Bang Awang, jangan lemah-lemah sangat. Hanya sekedar tali je. Tengok bahagian raket ni ha. Bukan main susah. Keluarkan semua tenaga-tenaga tu ya. Kerana sebentar lagi sikit dan lagi siap lah tu ya. Baru siap 2 hari ya. Sekitaran 3 hari lagi siap lah. Mudah-mudahan ya kelong saya ni ya. Lanjut lagi yang terakhir gentak tali pating ni saudara ya. Selepas itu selesai balik lah ya. Nah, tegak cepat sikit. Balik ni kita balik ya. Mana ada yang bini sedap lah. Yang tak ada bini mengot muka. Jangan macam-macam. Gentak punya gentak. Gentakkan lagi. Okeylah, akhirnya pun dah selesai lah. Bertepuk tangan bukan main lah. Dah tos mengetos tu. Bang Awang, semangat Bang Awang. Jangan macam-macam. Tim dari Belakang Hutan pun bertunggulah di tadi ya. Kerana lagi sibuk gentak-bergentak. Itu iaitu bah beri dari Belakang Hutan. Lagi terik tali saus ya saudara ya. Kerana dia nak ambil raket. Nah, jadi akhirnya pun dah selesai juga. Gentak-bergentak. Nilai istirahat semua. Dah siap-siap nak balik. Itu yang dari Belakang Hutan tadi. Berberi tadi dan anak beranak dia lah tu ya. Lagi nunda raket kerana besok nak nyacak kelong juga saudara. Dan di sini pun kami bergerak lah nak balik kerana hari pun lah petang ya. Kalau tak tahu petang, sore ya. Nah, jadi saya pun dah belayar lah gerak juga nak balik ke darat. Langsung nunda sokong yang beberapa batang. Okeylah saudara ya. Jadi cukup sekian dulu lah video saya. Sekian dan terima kasih.